Gara-gara Anwar Ibrahim meremehkan kritikan Jenderal Thailand. Karena dianggap yang mengkritik Malaysia jadi ketua ASEAN, adalah orang-orang yang cemburu, yang tak pernah menang pilihan raya, kalau di kita mungkin yang tak pernah menang pemilu. Namun makin kesini masyarakat Thailand pada sadar, ternyata Malaysia adalah musuh dalam selimut ASEAN. Bukan hanya jenderal yang mengkritik, tapi sekarang mantan perwira polisi Thailand juga ikut mengkritik. Yang paling mengerikan sekarang rakyat Thailand juga ikutan. Malah sampai berkata, ingin perang bersama Malaysia dan Kamboja. Tapi Thailand dibantu abang besar Indonesia, begitu kata netizen Thailand. Sampai Raja Thailand pun langsung terbang ke Cina, saking sudah tidak percaya lagi dengan Amerika. Mari kita simak video lengkapnya. อันวาสะดุ้งเปิดคลิปกษัตริย์จอร์แดนโผอินโดนีเซียชื่นมื่นล่าสุดเขมรขาสั่นหลอน คนที่บอกว่าอันวาอิบราฮิมไว้ใจไม่ได้อย่าไปเชื่อเลย ไม่ยอมรับได้ไอ้อันวาเนี่ยมันจะพยายามแสดงบทบาทว่ามันเป็นประธานอาเซียนนะครับ Kita lihat komentar kekesalan warga Thailand ke Malaysia. Berikan ke Indonesia, dukung Indonesia. Thailand bergabung dengan Indonesia dalam menyerang Kamboja dan Malaysia. ASEAN tidak perlu. Jika negara-negara anggota berpihak pada Kamboja seperti ini, Anwar tidak akan menegakkan keadilan sama sekali. Jika Thailand bergandengan tangan dengan Indonesia untuk menyerang Kamboja dan Malaysia, itu akan menarik. Dan mengapa setiap negara membiarkan Anwar menjadi ketua ASEAN? Memiliki pencuri sebagai ketua sungguh menjijikkan. Lebih baik bersama Indonesia daripada bersama Anwar dari Malaysia. Anwar adalah sahabat Hun Sen. Sahabat sejati takkan pernah meninggalkan satu sama lain. Indonesia membantu Thailand, Thailand membantu Indonesia. Indo, Thailand, kami adalah sahabat yang tak pernah meninggalkan satu sama lain. Sekarang ini, negara Thailand ni keluar kenyataan. Mantan jeneral tau. Ini bukan Harun TikToker. Ini bukan Wan Hadi TikToker. Ini mantan jeneral yang keluar kenyataan. Kenapa tak suruh menteri luar hantar memorandum, minta penjelasan daripada negara Thailand? Tak ada. Bermakna apa? Guys, dah 3 hari dah ni. Saya tanya dengan korang, dah 3 hari dah. So tak ada kenyataan daripada kerajaan kita minta penjelasan tuntas. Anwar kan selalu guna bahasa pelik. Kenyataan tuntas daripada negara Thailand untuk buat permohonan maaf kepada Perdana Menteri Malaysia. Ada tak ada? Tak ada. So kalau tak ada bermakna apa? Dan Anwar tak ulas. Anwar tak cakap setakat berdiri dah viral lah. Bermakna apa? Bermakna benda betul. Itu je. Apa susah sangat kita nak fikir? Jangan bertanya cakap, kau fikirlah. Benda dah viral. Teruk viral. Kok sampai hari ni, sampai ada TikToker kena tangkap. Ulas kenyataan tersebut. So mana kenyataan rasmi daripada negara Malaysia kepada kerajaan Thailand? Tak ada. Sendiri fikirlah guys. Sendiri fikirlah. Ha? Sebenarnya meja
mantan Jeneral Thailand ini, dia nak mengesahkan siapa Anwar Ibrahim ni. Faham tak? Bila kita dekat negara kita ni, pembangkang, Tun Mahathir, rakyat Malaysia bantah tentang perjanjian yang Anwar buat dengan Trump tu, mungkin waktu itu ada ramai yang kata, apa ni perjanjian ni? Bila kita cakap negara kita ni, kedaulatan negara tergadai, mungkin ada yang kata, apa ni, tak ada. Sebenarnya kenyataan mantan Jeneral Thailand ini, dia mengesahkan siapa Anwar Ibrahim ni. Sudah banyak kali bagi tahu kan, Anwar Ibrahim ni broker maut. Kena faham tu, dia ni broker maut. Dia broker, guys. Apa yang mantan Jeneral Thailand dedahkan ini, dia broker. Dia pergi sana buat huru-hara. Ya, ada orang kata memalukan negara, betul. Mantan menteri yang letak jawatan, ingat Fahmi lagi, Fahmi saya punya. Nik Nazmi dengan Rafizi letak jawatan bulan Julai tempoh hari. Jawatan menteri. Menteri Alam Sekitar dan Menteri Ekonomi. Semalam, Nik Nazmi pula buat kenyataan yang mana korang boleh pergi nanti daripada dekat TikTok dia. Tengok kenyataan dia berkenaan dengan perjanjian ART yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Yang Anwar sign dengan Trump tu. Tempoh hari dalam Parlimen, mula-mula sekali Ahli Parlimen Pasir Gudang. Ahli Parlimen Pasir Gudang. Lepas tu Rafizi Ramli. Lepas tu seorang lagi Ahli Parlimen China, PKR. Semalam Nik Nazmi. 4 orang Ahli Parlimen PKR. Ahli Parlimen PKR ni bukan pembangkang, bukan PAS, bukan satu. Ahli Parlimen PKR ni, Parti Anwar Ibrahim, buat kenyataan perjanjian ART ni menggadai kedaulatan negara. Tak cukup dengan tu, termasuklah Lee Chin Tong, DAP, Timbalan Menteri MITI, mengesahkan perjanjian yang Anwar buat ini memang ditekan, US push tekan, yang mana Malaysia terpaksa menandatangani perjanjian. Jadi, sekarang ini, kempen pilihan raya negeri Sabah, kalau Malaysia ni Anwar boleh gadai, engkau rasa, fikirlah anak Sabah, fikir. Kalau sekarang ni, kita ni, dia boleh sign dengan Trump, gadai kedaulatan negara, engkau rasa? Sebab tu, mengingatkan anak Sabah, kita dalam keadaan yang mana nak menyelamatkan negara ni. Dia bukan pasal parti, nak menyelamatkan negara ni. Tapi kita dah tahu dah, PH ni gadai kedaulatan negara. UMNO ni sakau. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.